Pernah tak anda terfikir, macam mana ya pelabur-pelabur paling hebat kat dunia ni bina kekayaan mereka? Ia bukan tentang kejar saham mana yang tengah panas, tak. Sebaliknya, ia tentang satu strategi yang dah terbukti berkesan sepanjang zaman, yang dipanggil pelaburan nilai. Jadi hari ini, kita akan kupas falsafah ni dan kita akan tengok macam mana anda pun boleh gunakannya. Okey, ini plan kita untuk hari ini. Mula-mula kita akan bezakan apa itu pelaburan sebenar dengan apa yang cuma macam berjudi. Lepas tu kita akan bina asas yang kukuh dengan 4 tonggak utama pelaburan nilai. Dah faham yang tu, kita akan belajar pula cara nak lawan 2 musuh terbesar setiap pelabur. Akhir sekali, barulah kita lengkapkan diri dengan alatan yang betul dan kita gabungkan semuanya dalam satu proses 5 langkah yang senang je nak ikut. Jom kita mulakan dengan soalan paling asas. Adakah anda seorang pelabur atau seorang spekulator? Betul-betul faham perbezaan ni adalah langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan anda untuk jadi seorang pelabur yang berjaya. Cuba fikir macam ni. Pelaburan tu, ia macam main catur. Setiap langkah dikira. Ada strategi, ada analisis dan kita pandang jauh ke depan. Kita sedang membina kemenangan. Spekulasi pula, yang tu macam baling dadu. Ia satu pertaruhan jangka pendek didorong oleh harapan dan nasib semata-mata. Satu tu pasal membina kekayaan. Yang satu lagi cuma harap nasib baik je. Inilah idea utama dalam pelaburan nilai. Bayangkan anda nak beli sebuah rumah. Harga pasaran ialah harga yang orang sanggup bayar hari ini yang boleh naik turun ikut khabar angin. Nilai intrinsik pula ialah nilai sebenar rumah tu berdasarkan lokasi, saiz dan keadaannya. Jadi sebagai pelabur nilai, matlamat anda mudah je. Beli rumah tu bila harga pasarannya lebih rendah daripada nilai intrinsik sebenarnya. Charlie Munger, rakan kongsi Warren Buffett, cakap benda ni dengan sangat tepat. Semua pelaburan yang bijak adalah pelaburan nilai. Dapat lebih daripada apa yang anda bayar. Ini satu anjakan pemikiran yang besar tau. Anda bukan sekadar beli simbol di skrin. Anda sebenarnya sedang membeli sebahagian kecil daripada sebuah perniagaan yang betul-betul wujud dengan bangunan, pekerja dan produk. Itulah yang anda perlu nilai. Jadi macam mana kita nak buat semua ni? Semuanya dibina atas 4 tiang yang kukuh. Anggaplah ini sebagai peraturan emas pelaburan nilai yang jadi asas kepada setiap keputusan yang berjaya. 4 tiang ni adalah kompas anda. Pertama, margin keselamatan. Ini ibarat jaring keselamatan anda. Beli syarikat pada harga yang jauh lebih murah daripada nilainya. Kedua, pemikiran kontrarian. Ini bermaksud berani lawan arus, membeli masa orang lain panik menjual. Ketiga, fokus pada perniagaan. Ingat, anda beli perniagaan bukan tiket loteri. Dan keempat, disiplin dan kesabaran. Pelaburan ni satu permainan menunggu, bukan perlombaan. Anda tunggu masa yang betul-betul sesuai. Tapi, betul ke semua ni berkesan? Data bercakap lebih kuat daripada kata-kata. Cuba tengok carta ni. Ia tunjukkan prestasi dari tahun 1926 sampailah 2012. Dan hasilnya, wow, memang menakjubkan. Tengok garisan kuning tu. Setiap RM1 yang dilaburkan dalam saham nilai kecil pada tahun 1926 berkembang menjadi RM89,000. Jauh mengatasi mana-mana strategi lain. Inilah bukti paling kukuh yang kesabaran dan disiplin dalam pelaburan nilai ni memang betul-betul membuahkan hasil yang luar biasa. Tapi, perjalanan ni bukanlah mudah. Untuk berjaya, setiap pelabur nilai mesti tewaskan 2 musuh utama. Yang pertama, pasaran itu sendiri. Dan yang kedua, diri kita sendiri. Musuh luaran kita ialah watak yang Warren Buffett panggil encik pasaran. Bayangkan dia ni macam rakan kongsi perniagaan anda yang tak tentu mood. Setiap hari, dia datang tawarkan nak beli saham anda atau jual saham dia pada anda. Kadang-kadang dia gembira dan tawarkan harga yang tak masuk akal tingginya. Hari lain pula, dia murung dan tawarkan harga yang sangat-sangat murah. Carta ni tunjuk macam mana kebanyakan orang beli bila dia tengah gembira dan jual bila dia tengah murung. Sebenarnya kita patut buat sebaliknya. Jadi tugas anda adalah untuk abaikan mood dia dan ambil peluang bila dia tawarkan harga murah masa dia tengah panik. Musuh yang lebih suka ditewaskan sebenarnya bukanlah pasaran. Ia adalah cermin. Ya, minda kita sendiri ni penuh dengan bias, macam bug dalam sistem mental kita. Contohnya, keelakan kerugian buat kita rasa lebih sakit hilang RM100 berbanding rasa gembira dapat RM100. Terlalu yakin pula buat kita rasa kita lebih bijak daripada yang sebenarnya. Kita juga mudah terikut-ikut dengan tekanan sosial buat apa yang orang lain buat. Jadi, kenal pasti bug ni adalah langkah pertama untuk atasinya. Okey, bila kita dah faham falsafah dan cabaran minda, sekarang masanya untuk kita lengkapkan diri dengan kit peralatan pelabur, kaedah carian yang strategik. Jadi, mana nak mula mencari? Ada 2 laluan utama. Analisis atas ke bawah ni macam guna teleskop.
Anda mula dengan tengok ekonomi global, lepas tu zoom in pada industri yang nampak berpotensi dan akhirnya pilih syarikat terbaik dalam industri tu. Analisis bawah ke atas pula macam guna mikroskop. Anda terus cari syarikat individu yang luar biasa, tak kira apa yang jadi pada ekonomi secara umum. Pelabur nilai selalunya lebih suka guna mikroskop. Salah satu konsep paling power dalam pelaburan nilai ialah parit ekonomi, satu istilah yang dipopularkan oleh Warren Buffett. Cuba bayangkan sebuah syarikat yang hebat tu sebagai sebuah istana. Apa yang lindungi istana tu daripada penceroboh? Parit. Dalam perniagaan, parit ni adalah kelebihan daya saing yang tahan lama yang menghalang pesaing lain. Lagi lebar parit tu, lagi selamatlah pelaburan anda. Parit ni ada macam-macam bentuk. Ada kelebihan kos rendah, contohnya macam keupayaan pasaraya besar untuk jual lebih murah dari kedai lain. Ada kos pertukaran yang tinggi, cuba fikir betapa susahnya nak tukar semua perisian syarikat bila dah guna satu sistem. Ada juga kesan rangkaian, macam media sosial, ia jadi lebih bernilai bila lebih ramai orang gunakannya dan ada aset tidak ketara yang kuat, contohnya jenama minuman yang ikonik tu atau paten ubat-ubatan yang penting. Untuk faham sesebuah perniagaan, anda kena pandai baca penyata kewangannya. Ada 3 yang utama. Penyata pendapatan ni macam kad laporan syarikat. Ia tunjuk sama ada syarikat tu buat untung atau tidak. Penyata aliran tunai pula macam penyata bank. Ia kesan semua duit yang masuk dan keluar. Ini ibarat nadi syarikat. Dan kunci kira-kira ialah gambaran kewangan pada satu masa. Ia senaraikan semua yang syarikat miliki dan semua hutangnya. Bila anda tengok penyata-penyata ni, anda sebenarnya sedang cari tanda-tanda kesihatan dalam 4 bidang utama. Keuntungan, adakah syarikat ni betul-betul buat duit? Kecairan, cukup tak duit tunai untuk bayar bil-bil jangka pendek? Kesolvenan, stabil tak kewangannya untuk jangka masa panjang? Dan kecekapan, sebaik mana ia guna asetnya untuk hasilkan jualan? Bila anda dapat jawab soalan-soalan ni, anda dah buat satu pemeriksaan kesihatan untuk syarikat tu. Okey, jadi kita dah sahkan syarikat tu sihat. Tapi, syarikat terbaik pun boleh jadi pelaburan yang teruk kalau anda bayar terlalu mahal. Jadi, macam mana kita nak tahu harganya berbaloi atau tak? Di sinilah nisbah penilaian memainkan peranan. Alat-alat macam nisbah harga kepada pendapatan atau PE membolehkan kita bandingkan harga saham dengan keuntungan sebenar perniagaan. Dan ini bantu kita cari tawaran yang baik. Baiklah, sekarang jom kita gabungkan semuanya. Ini adalah proses penilaian 5 langkah yang akan menukarkan semua analisis kita tadi kepada satu aliran kerja yang boleh kita ulang-ulang. Proses ni menggabungkan semuanya. Anda mula dengan langkah 1, fahami perniagaan. Apa yang mereka buat dan selebar mana parit ekonomi mereka. Kemudian, langkah 2, ramalkan masa depan. Berdasarkan kefahaman anda, ke mana hala tuju syarikat ni? Langkah 3 dan 4 pula melibatkan penggunaan ramalan anda dalam model penilaian yang sesuai. Akhir sekali, langkah 5, tafsirkan hasilnya. Model ni akan bagi anda satu anggaran nilai sebenar perniagaan yang kemudiannya anda bandingkan dengan harga pasaran. Kalau ada diskaun yang besar, mungkin anda dah jumpa pemenangnya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama hayati ikrar pelabur yang berdisiplin ni. Saya melabur bukan berspekulasi. Saya membeli perniagaan, bukan saham. Saya akan sentiasa menuntut margin keselamatan. Saya akan jadi tamak apabila orang lain takut dan takut apabila orang lain tamak. Saya akan abaikan turun naik jangka pendek enci pasaran. Saya faham bahawa halangan terbesar saya ialah bias emosi saya sendiri dan saya akan sabar menunggu peluang dalam zon selesa saya. Apa yang kita dah bincangkan hari ini, ini semua baru permulaan tau. Ingat, pulangan terbaik yang anda boleh dapat datangnya dari pelaburan pada diri sendiri. Kalau anda nak terus mendalami ilmu pelaburan pintar, jangan lupa untuk langgan saluran kami, Smart Wallet Investor. Terima kasih kerana luangkan masa bersama kami dan selamat melabur.